Korang pernah nampak air menitik laju bawah kereta korang lepas korang drive? Okey, tapi korang relax, jangan cuak. Itu tandanya sistem aircon korang sihat. Okey, sekarang ni kita tengok contoh gambar ni macam mana proses ini berlaku. First, blower tu akan tiup semua udara panas langgar dinding-dinding besi which is cooling coil yang tengah sejuk ni. Jadi, selepas udara panas tadi dah langgar dengan dinding-dinding besi which is cooling coil, berlakulah proses kondensasi ataupun condensation yang menyebabkan kemunculan titisan-titisan air. Okey, selepas proses kondensasi ataupun condensation itu berlaku, titisan-titisan air dari cooling coil tu akan keluar melalui pipe ni, which is kita panggil drain hose. Pipe ni terus akan keluarkan air tu directly ke bawah kereta. Jadi, kesimpulannya, kalau air menitik bawah kereta korang tu normal. Itu bukti proses penyejukan sedang berlaku. Tapi kalau air tak menitik langsung bawah kereta korang, itu korang kena pergi bengkel.